pahala-pahala yang dia susah payah semasa di dunia berada di bahu-bahu manusia-manusia yang lain yang dia tak jalankan amanah dan tak penuhi hak mereka. Nabi pernah duduk di kalangan sahabat dan Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, siapakah orang yang muflis? Dan sahabat-sahabat kata, oh orang muflis ni orang tak ada duit lah. Macam kita kan, orang bankrupt, orang muflis, orang blacklist. Maksudnya apa? Kereta dah kena tarik, loan dah tak boleh buat, tak boleh pergi luar negara, dah tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi Las Vegas, tak boleh pergi Maldives, Zimbabwe, semua dah tak boleh keluar negara langsung dah. Boleh keluar pun pergi KL, bolehlah keluar negeri sikit boleh. Jadi itulah maksud kita orang bankrupt muflis tu tak? Tapi Nabi kata bukan. Itu bukan orang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang datang di padang mahsyar membawa pahala yang sangat banyak. Pahala umrah pula pergi jenis setahun 10 kali pergi. Lepas pergi sampai pahala tu, cik datang lagi duit banyak sangat. Lepas tu ada yang jenis sedekah banyak, Quran banyak, kita punya amalan banyak. Bawa di padang mahsyar ni berbangga-bangga ni, tengok aku punya pahala banyak ni. Tapi semuanya hilang dan habis kerana dia menyaksikan pahala-pahala yang dia susah payah semasa di dunia berada di bahu-bahu manusia-manusia yang lain yang dia tak jalankan amanah dan tak penuhi hak mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dan juga 3 orang lagi Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni kan, mereka ni semua dapat jawatan khalifah ini, mereka sendiri minta ke? Mereka dipilih. Dan andai kata mereka ni diberi pilihan untuk tak jadi khalifah, pasti mereka tak pilih.